Korang percaya tak? Sarawak ni mungkin duduk atas harta bernilai 1.25 trilion. Sumpah. Sini, geng Geo nak story. Bukan minyak, bukan emas, tapi mineral masa depan dunia, iaitu REE atau Rare Earth Elements. Pada yang tak tahu, apa benda tu REE? Sini aku explain. REE tu ialah sejenis mineral di dalam perut bumi kita. Dalam bahasa Melayu, iaitu nadir bumi. Walaupun nama dia rare, sebenarnya mineral ni geng dah banyak diguna pakai dalam macam-macam teknologi moden seperti bateri kereta elektronik, telefon, chip komputer, turbin angin dan banyak lagi. Kerajaan Sarawak anggarkan sumber REE negeri diorang tu bernilai sekitar 1.25 trilion ringgit, dan antara kawasan yang terkenal pasti ada potensi besar iaitu Seri Aman, Betong, Kapit dan beberapa kawasan pedalaman dekat Sarawak tu. Yang menariknya, REE kat Sarawak ni geng, ia dikategorikan sebagai non-radioaktif REE. Maksudnya apa? Proses perlonggungan lebih selamat dan kurang risiko radiasi lah cerita dia. Sarawak ni pun bukan je nak lobong mineral mentah, tapi diorang ada plan tersendiri. Antaranya nak bangunkan teknologi pemprosesan sendiri dan jadikan Sarawak hub mineral strategik Asia Tenggara. So geng, dengan nilai REE sebanyak tu, Sarawak ni bukan je negeri tenaga Malaysia, tapi dia boleh jadi pemain penting dalam ekonomi teknologi dunia. Dapat something?